Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba' Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang ingin menunaikan haji maka hendaklah dia segera mengerjakannya. Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang ingin menunaikan haji maka hendaklah dia bersegera mengerjakannya. Abu Daud. Dan sebuah hadis yang lain bagi Rasulullah bersabda, bersegeralah menunaikan fardu haji kerana kamu tidak tahu apakah perkara yang bakal berlaku. Sebuah hadis lagi berbunyi, bersegeralah menunaikan haji sebelum datangnya sakit atau apa-apa keperluan lain. Sebuah hadis lagi berbunyi, mengerjakan haji adalah lebih utama daripada bernikah. Dan sebuah hadis, sesiapa yang ingin menunaikan haji maka hendaklah dia bersegera menunaikannya, kerana kadang-kadang seorang itu akan jatuh sakit, dan kadang-kadang tidak dapat menyediakan kenderaan, dan kadang-kadang ada keperluan lain yang berdatang. Dari riwayat lain, bersegeralah mengerjakan haji kerana kamu tidak tahu apakah jenis keuzuran yang bakal menimpa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa keluar untuk mengerjakan haji lalu dia mati dalam perjalanan maka akan tulis baginya pahala amalan haji hinggalah ke hari kiamat. Barang siapa keluar untuk melakukan umrah lalu dia mati dalam perjalanannya akan ditulis baginya pahala umrah sehingga ke hari kiamat. Barang siapa yang keluar berjihad lalu dia mati dalam perjalanan akan ditulis pahala jihad sampai ke hari kiamat. Abu Ya'la. Dan sebuah hadis dinyatakan bahawa barang siapa yang keluar untuk menunaikan haji atau umrah kemudian dia mati maka dia tidak akan dihadapkan ke hadapan mahkamah ilahi pada hari kiamat dan tidak akan dihisap amalannya dan akan diperintahkan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, salah satu dari tiang rukun Islam ialah Baitullah. Siapa yang keluar untuk haji atau umrah kemudian dia mati dalam perjalanannya maka pasti dia akan masuk ke syurga. Dan barang siapa yang pulang ke rumahnya setelah sempurna hajinya maka dia pulang dengan mendapat pahala dan harta. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.